Hai semua dan selamat datang. Pernah tak awak terfikir nak cipta sesuatu yang yang datang dari imajinasi awak sendiri? Kalau pernah, memang kena sangatlah perkongsian kita hari ni. Jom kita terjah dunia reka bentuk yang super mengujakan ni. Cuba bayangkan, awak reka sebuah bangunan pencakar langit yang gagah. Atau mungkin awak hasilkan sehelai gaun yang cantik sampai semua orang terpukau. Atau mungkin awak ada watak kartun dalam kepala yang awak teringin sangat nak hidupkan. Kalau ada, jom kita teruskan pengembaraan ni. Okey, kita mula dengan bahagian 1, membongkar dunia reka bentuk. Sebenarnya, apa kerja seorang pereka ni? Awak mungkin akan terkejut sebab ia bukan sekadar pandai melukis tau. Jom kita siasat sama-sama. Jadi, apa sebenarnya laluan kerjaya dalam reka bentuk ni? Senang cerita, ia macam satu adventure di mana awak guna semua kreativiti dan kemahiran yang ada untuk cipta benda-benda yang bukan sahaja nampak cantik, tapi berguna untuk orang lain. Best kan? Dan sekarang, bahagian yang paling best. Jom kita kenal dengan wira-wira dalam dunia reka bentuk. Mereka nilah superhero yang tukarkan idea-idea gempak dalam fikiran kepada sesuatu yang kita boleh lihat dan sentuh. Siapakah gerangan mereka ni? Wira kita yang pertama, arkitek. Mereka inilah pembina dunia idaman. Betul, setiap bangunan hebat yang kita nampak, semuanya bermula dari minda kreatif seorang arkitek. Tugas diorang ni merancang dan melukis plan. Jadi kenalah kreatif, cekap matematik dan paling penting, pandai cari jalan penyelesaian. Rumah yang kita duduk, sekolah, jambatan-jambatan besar, semuanya tu bermula dari satu lakaran je. Hebat betul. Seterusnya, kita ada pereka grafik. Boleh dikatakan, mereka ni macam pencerita, tapi guna visual. Melalui gambar, warna dan tulisan, mereka sampaikan satu mesej atau cerita. Cuba fikirkan logo jenama kegemaran awak atau poster filem yang buat awak tak sabar nak tengok. Itulah dia sentuhan magic pereka grafik yang menjadikan dunia kita ni lebih ceria. Siapa cakap reka bentuk ni terhad pada kertas atau skrin komputer je? Kenalkan, chef, seorang artis kulinari. Ya, betul tu. Memasak pun satu seni rekaan tau. Macam pelukis, chef guna pinggan sebagai kanvas. Diorang cipta resipi, gabungkan rasa, bau dan cara hiasan tu untuk hasilkan satu hidangan yang bukan je sedap, tapi cantik macam sebuah karya seni. Okey, sekarang jom kita masuk ke dunia glamour pula. Wira kita seterusnya ialah seorang inovator gaya yang sentiasa ada idea baru untuk pakaian. Siapa lagi kalau bukan pereka fashion. Mereka inilah yang melakar, pilih jenis kain dan hasilkan semua pakaian yang kita gayakan setiap hari. Baju yang awak pakai sekarang ni pun asalnya dari idea seorang pereka fashion. Melalui fashion, kita dapat tunjukkan personaliti diri kita. Dan wira kita yang terakhir ni memang istimewa. Diorang ni ada kuasa untuk hidupkan dunia fantasi. Perkenalkan, juru animasi, si penggerak imajinasi. Pernah terfikir tak macam mana watak kartun kegemaran awak boleh berlari, melompat dan bercakap? Itulah kerja hebat seorang juru animasi. Diorang guna skill melukis dan bercerita untuk hidupkan watak-watak dalam filem, permainan video dan macam-macam lagi. Jadi, teringin nak jadi macam wira-wira hebat tadi? Sebenarnya, latihan awak dah pun bermula. Kat sekolah, subjek reka bentuk dan teknologi atau RBT tu sebenarnya sedang bagi awak kuasa super untuk masa depan. Cuba anggap kelas RBT tu macam pusat latihan superhero awak. Setiap kali awak belajar benda baru, setiap projek yang awak siapkan, itu semua langkah-langkah kecil yang sedang membina asas yang kukuh untuk awak jadi seorang pereka yang hebat satu hari nanti. Setiap wira reka bentuk ni ada laluan pengembaraan dia sendiri. Jadi, yang mana satu paling sesuai dengan jiwa awak? Jom kita tengok perbandingan antara dua kerjaya ni. Mana tahu boleh bantu awak buat pilihan. Nampak tak perbezaannya? Pereka fashion cipta benda fizikal yang kita boleh pakai. Juru animasi pula cipta dunia digital untuk kita tonton. Walaupun cara kerja mereka lain, tapi dua-dua perlukan satu benda yang sama. Kreativiti yang tak ada had. Menarik kan? Jadi, selepas kita kenal semua wira-wira reka bentuk ni, cuba ambil masa sekejap. Tanya diri sendiri, yang mana satu buat hati awak rasa teruja? Kerjaya mana yang paling menangkap imajinasi awak? Okey, untuk bahagian terakhir ni, jom kita tukarkan rasa teruja tu kepada satu impian yang besar. Inilah masanya untuk kita mula berangan-angan dan ambil langkah pertama untuk jadikan ia satu kenyataan.
Ingat ni tahu, setiap ciptaan yang menakjubkan di dunia ni, tak kiralah bangunan tertinggi ke, filem animasi paling popular ke, semuanya bermula sebagai satu impian kecil dalam fikiran seseorang. Jadi soalan saya untuk awak, apakah impian awak? Soalan sekarang bukan lagi boleh ke saya cipta sesuatu, tapi apakah ciptaan hebat yang bakal saya kongsikan dengan dunia nanti. Jadi jangan berhenti berimajinasi, jangan berhenti belajar sebab dunia ni tak sabar nak tengok hasil rekaan awak yang seterusnya.